Suasana selesa, dia punya kemudahan pun bagus, surau tanah semua bersih. Tahun ni saya dah pergi 3 tempat. Tempat yang ni sangat convenient bila bawa budak kecil yang ramai. Dewan ni luas. And then yang penting ada surau untuk kita toilet lah, untuk kita. So at least kita orang dah kejar-kejar nak makan lah. Kemudahan pun ada, surau padas semua dekat, nampak makanan pun mudah dan agak tersun lah, memang sesuai lah untuk bajet-bajet macam ni. Makanan alhamdulillah berbagai kualiti lah dengan bayaran yang kita dapat. Terus sedap lah, susah nak cakap pandai tu. Tapi yang saya best ni kuih-kuih dia terasa. Macam kuih-kuih zaman orang tua dulu buat. Kuih lama, orang lama. Jadi best ada rasa lah orang cakap. Dia makan makanan dan tempat yang selesa. Cantik, jadi macam benda tu macam masuk. Mungkin dengan kita punya feel lapar mungkin lah kita punya selera. Makanan orang cakap macam hotel punya lah. Okey, memang power punya. 5, saya bagi 5 lah. Wah, saya bagi 5 bintang lah. Rating 5 star saya bagi. Saya boleh bagi 9.5%. Allah lah. Kalau ada kesempatan repeat lagi. Kalau ada kesempatan. Kalau tak sempat tahun ni, tahun depan lah. Saya tak elok yang mana. Kalau siapa yang nak ada tu, datanglah ke, apa nama dia? Tanah Sky Garden.